Soalan aku kurang 1 minit. Kenapa kapal misi bantuan tu ke Gaza tu, nama misi tu adalah misi bantuan ke Gaza, bukan misi serah tengkuk kat Israel? Kenapa engkau dah tahu Israel mesti tangkap kau punya? Kenapa engkau pergi Kedah juga? Dan kenapa misi kedua ni, kenapa pula Perdana Menteri dia cakap hentikan dulu atas faktor keselamatan? Misi pertama buat lakonan, misi kedua dah tak boleh berlakon. Israel bagi Chan berlakon misi pertama je ke? Ini soalan, bukan tuduhan, bukan fitnah. Sebab rata-rata rakyat nak tahu pasal korang tu rajin duk tepek QR, suruh orang bagi sumbangan. Rakyat berhak tahu kau buat misi apa sebenarnya ni. Yang kau merepek Salahuddin Al-Ayyubi lah apalah semua. Jawab soalan ni. Jangan duk merepek panjang-panjang apa semua. Faham tak? Soalan aku 30 saat je tu. Jebat derhaka ni, dia sentiasa berhaluan kiri kalau dia nampak benda-benda yang mencurigakan. Itu aku tahu. Sebab tu korang tak pernah tengok aku menjilat. Aku bukan penjilat pentasuk macam korang, kan? Tanya aja ni. Rata-rata rakyat Malaysia, korang cuba jelaskan kat aku kenapa jadi macam ni misi ni. Kita demi perjuangan nak mati kerana nak mati syahid punya pasal pergi Kedah Israel. Kau bodoh ke apa? Tahu? Pergi Kedah pula tu bawa kapal, bawa barang, bukan bawa senjata. Memang confirm kau saja nak suruh dia tangkap kau, kan? Lepas tu berjanji dengan rakyat Israel. Nama misi itu saja pun kita dah boleh tengok. Lain dia kata misi ini adalah misi untuk perang psikologi bersama Israel, bersama negara-negara yang ada di situ. Kita nak perang psikologi dengan Israel. Okeylah, aku boleh terima lah walaupun kau kena tangkap. Kan perang psikologi. Ini bukan perang psikologi. Nama misi pun misi bantuan ke Gaza. Kau orang letak QR code, suruh orang bagi sumbangan. Jadi orang tak berhak untuk tahu ke apa kau buat? Orang macam Jebat Derhaka ni perlu ada di tanah Melayu ni, supaya orang yang main sandiwara macam ni semua ni tak terlepas. Apakah hukum rombongan Sumut Nusantara atau bantuan sedangkan kita tahu dah tak boleh, musuh tak bagi, kalau kena tembok kuana dalam perjuangan atau usaha untuk membantu orang yang kesusahan, hukumnya mati pada jalan Allah. Faham lagi? Kalau mu tak boleh nak buat, mu doakan orang yang boleh buat. Okey, kita tak boleh nak hantar bantuan, sedangkan hantar bantuan itu wajib. Orang lain ada nak hantar, jangan kita tu sibuk pula. Kita tukar doa agar mereka selamat. Betul tak? Tak boleh buat benda baik, jangan larang benda baik. Kita doakan agar mereka selamat. Kerana apa? Kerana wajib menolong saudara kita yang dalam kesusahan. Okey? Malai yudruku kullu, la yudruku kullu. Apa yang tak mampu buat semua, jangan tak buat langsung. Kita tak mampu nak hantar kereta kebang, kita orang awam. Kita tak mampu nak hantar jek, kita orang awam. Tapi kita mampu hantar sumbangan makanan sekadar yang boleh buat. Soalan